Dah pening kepala tak tahu nak pergi mana? Boleh save video ni masuk dalam korang punya bucket list. Pada video kali ni, aku road trip ke Hat Yai, Thailand. Aku bercuti di Hat Yai, Thailand. Apa yang buat orang Malaysia ni suka sangat datang dekat Thailand ni? Simple je, sebab tempat ni dekat dan murah. Dari segi street food yang padu, tempat OOTD yang sangat cantik dan juga vibe bandar yang lain macam. So kalau sekali korang datang Hat Yai ni, confirm balik tu terus rindu nak datang lagi. Pengalaman dekat Thailand ni memang thrill, sangat adventure. Tengoklah pakaian, anak beranak pakai macam ni. Salam sikit, salam sikit. Banyak aktiviti yang menarik kita nak buat, betul tak? Dan tempat ni juga orang kata tempat tarikan orang Malaysia lah. Kalau korang nak tonton full video, boleh tengok di YouTube Jatku Channel. Kita jumpa pada review yang seterusnya.